macam Cik Somat cakap, suruh tanya lah macam mana orang punya kan. Kak Nisa ni macam trial and error, maksudnya semua tu Kak Nisa pernah mesra. Jadi ini Kak Nisa saya tu macam tak layan Kak Nisa. Lepas tu dia kata berapa package terus. Macam tu. Okay, dia kata memang normal. So, kalau yang jenis macam tu atau jenis pala ataupun dia tak nak tahu, dia nak tahu harga, lepas tu dia nak belah. Maksudnya memang dia tak ready nak ambil pun orang tu. Cumanya bila dia blue tick ataupun senyap, normal lah tu. 70% sebab dia dah tahu dah, takkanlah servis-servis ni murah kot 100-200. Mesti 3-4 ribu. Dia dah tahu dah range harga. Cuma dia nak confirm kan, dia akan mesej kita berapa harga. So 70% memang akan senyap tau. So, bagi intro, you tanya satu soalan, dua soalan, dia tak reply, terus bagi testimoni semua. Yang value tadi lah. Stack value testimoni tu. Lepas tu tanyalah soalan. Tuan berminat ke? Lepas tu peduli dia. Dia tak reply, dia blue tick ke apa, peduli je. Sebab tu saya susun balik structure campaign tadi. Dekat ads tu, dia akan selalu nampak. Dia tekan balik WhatsApp, oh aku dah WhatsApp dia ni. Aku yang tak reply. Faham tak? Dia itu satu membantu.